Cadangan untuk perkasa kemahiran petugas bahagian rawatan kecemasan di lapangan terbang tidak realistik. Perkara itu dibangkitkan seorang pemerhati yang mendakwa di mana-mana lapangan terbang utama dunia sekalipun, kemudahan disediakan lazimnya hanya perkhidmatan sokongan termasuk perubatan asas bukan klinik sepenuhnya. Timbul persoalan bagaimana kecekapan pasukan ini mahu dinilai sedangkan peranan mereka bersifat khidmat sokongan bukan operasi klinikal berstruktur. Pemerhati turut menegaskan tujuan utama hadir ke lapangan terbang adalah untuk melakukan perjalanan bukannya mendapatkan rawatan perubatan. Hakikatnya, pihak pengurusan lapangan terbang sememangnya telah menyediakan pelbagai khidmat percuma kepada penumpang dan pengunjung termasuk pasukan perubatan bagi tujuan rawatan awal. Jelasnya, penumpang atau pengunjung kemudian akan diberikan rawatan lanjut yang akan dirujuk ke hospital atau klinik kerajaan berhampiran. Kesimpulannya, kata pemerhati, usaha mempertingkatkan perkhidmatan sokongan ini bukanlah satu keperluan kritikal. Terdahulu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata Kementerian Kesihatan KKM akan bekerjasama dengan klinik swasta yang beroperasi di pusat komersial tumpuan ramai termasuk di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi mempertingkat kemahiran dan kesediaan petugas bahagian rawatan kecemasan supaya berada pada tahap sepatutnya. Pendekatan ini selari dengan amalan di lapangan terbang utama dunia seperti di Changi, Dubai, Abu Dhabi dan Muscat. Bagaimanapun, katanya tahap kepekaan, kemahiran dan kesediaan kaki tangan terbabit mengendalikan peralatan perubatan yang ada serta respon kepada kes kecemasan tidak menepati prosedur operasi standard SOP dan perkara ini akan ditangani segera. Yang di-Pertua Kesatuan Pekerja Malaysia Airports Berhad Semenanjung KESMA, Hussein Shahar berkata pihaknya sudah membangkitkan beberapa kali permintaan berhubung keperluan untuk menempatkan klinik kesihatan kerajaan termasuk kaki tangan KKM di KLIA.